So ini keberadaan Bro Rizal hari ni. Ada lagi. Masih nak ambil gambar. Oi. 69 dah kami. Thank you. Ini kata diet. Aku diet. Ni dia punya. Hi Aram. I'm gonna miss you. Saya sempat mengambil kambing. Aram is the best. Oh. The best. Kami geng tiga orang. Ya ambil apa? Sorry. Kak Yu ambil apa? Kak Yu ambil sate kak. Laksa Johor, nasi lemak satu, roti. Ini cover by A3. Ini jangan dilupa. Kak Yu Yang tu benda weh. Kak Yu ambil tu. Tiba-tiba ada kat tempat aku. Aku sama. Betul? Kak Yu letak kek kat sini. Oi. Syak explain ambil apa satu-satu. Ni kan kita punya. Explain satu-satu. Ya Allah. Mana ada puding? Ha? Mana ada puding? Ada sate, ada nasi. Ni sebenarnya nasi apa? Nasi goreng dengan ayam. Goreng ayam. Dengan ayam. Ada kambing. Apa nak Ada kambing? banking. Ada ni apa cak? This is cake. Biji kayu. Kenapa kambing ni merah betul? Takut sikit. Tak masak sama. Bos ambil apa? Laksa Johor, kambing, lemak, sate. Ni siapa ni? Okay. Abang? Apa motif ni? Tak tahu, termelekat. Kamu ambil. Daun apa ni? Tak tahu. Makan. Hey, saya bukan kambing. Dia ni dekat Ya. dia macam tu. Macam tu. Tak adalah siapa macam tu kan. Abang ambil apa? First kali saya ambil kambing, Dulu, ha? beratur kambing, dalam beratur kambing, lepas tu sate. Penuh dalam ni. Lepas sate, sebelah sate ada nasi goreng ni, ayam dia bau dia sedap, memang rasa dia pun memang sedap. Dia garing, ayam berempah. Nasi goreng ayam berempah kena. Air saya ambil 2 jenis. Sirap dengan teh tarik. Lepas tu kat situ lempeng. Semalam dah terangkan lempeng kan, sedap kan? Yes. Ni tadi buka-buka macam naik bau dia. Tapi kuah dia, sambal dia tak macam semalam. Nampak lain. Sambal yang ni pula. Okay, ni Itu untuk roti. malam-malam ke. Kalau tak habis tu pagi je. Betul. Bawah ada kotak kosong. Kosong. Tray. Okay. Okay guys, so kita orang dah makan dekat BH 69 tahun anniversary. Dan kau tahu tak betapa ramainya orang yang aku jumpa. Ara ada lagi, kata last. Sangat memalukan. So kalau aku masuk balik, tahu kan sangat memalukan. Ni dekat galeri. Ni tak. Ni dekat galeri. Ni aku keluar. Situ. Kat construction tu. Macam mana nak bagi situ? Ni galeri. Ini bukan HR. Ini ada kat depan. Mana liftnya? Kita sesat. Guys. Aku rasa HR tengah construction. Alah ni kat situ. Sini kan? Okay, thank you. Kena ambil gambar tu kan? Dia kata, ada lagi. Lepas tu aku cakap, hari ni betul-betul last day. Tak apa, hari-hari pun last day. Dia kata macam tu. Mungkin tak percaya sebab masalah kan tu ada. Ya. Hari-hari sebab selama 2 minggu yang terakhir ni aku selalu ke depan. Dan aku bagi hadiah lah setiap hari aku ke depan. Cakap minggu ni last, esok last, hari ni last. Dia punya PR skill memang baik-baik. Semua orang dia memang hebat. Kena hebat weh. Okay guys, saya nak bawa. Yang nak pegang gambar aku. This is last, okay? Like betul-betul last. Last. Dah balik kampak. Kena kurus. Kita salah kita tak ambil gambar first day ke kat sini. Kau tahu
Bye, good luck duduk sini. 2 bulan je. Kau tercap lah. Okay, bye.